Hari keempat sekarang kita dekat Shangri-La. Malam dah penat naik gunung. Macam biasa, pagi-pagi kita orang bertolak naik train nak pergi ke Shangri-La. Shangri-La ni mengingatkan aku dekat Pekan Gopeng, Pekan Kampar, Perak. Sebab apa kan? Sebab dia punya vibe tu macam vibe pekan lama. Yang ni kita orang punya hotel dekat Shangri-La. Nampak dia simple tapi dalam dia canggih. Harga pun okey lah, tak mahal. Lepas tu kita orang pergi ke satu kafe. Yang ni memang popular, Dia Cafe. Tengah sejuk-sejuk, enjoy hot chocolate, and then sambil tu tengok suasana yang cantik. Patutlah Mak Saleh pun suka lepak sini. Tapi harga air dia memang overpriced gila lah. Untuk makan malam ada satu restoran halal dekat dalam Ancient Town area Shangri-La ni. Makanan dia pun sedap-sedap, portion pun besar-besar. And then lepas tu kita orang jalan-jalan dekat Ancient Town tu, banyaklah kedai-kedai souvenir apa semua. And then aku pun belilah oleh-oleh. Oleh-oleh ni dia macam teh tapi bukan, dia macam buah kering jadi air. Macam tu lah, ada macam-macam jenis perisa, harga ikut timbangan. Untuk besok sebenarnya aku cadang untuk pergi Balagezong, tapi disebabkan tak ada snowfall, snow pun dah kering kat situ. So kita orang pun pergilah Potexo Theme Park ni. Dekat sini ada boleh main snow, nak main sliding, kereta kebal apa semua ni, boleh lah dekat sini. Yang bawa anak-anak confirm sukalah tempat ni. Malam tu pula my wife macam teringin nak try baju tradisional dorang. So kita orang pun pergilah Ancient Town tu balik, pakai baju tradisional and then bergambar. Baju ni boleh sewa je, and then korang boleh juga ambil package fotografi sekali kalau korang nak. Ini saja untuk hari keempat dan kelima. And then untuk hari ke-6 besoknya kita orang akan patah balik ke Kuming. Kalau nak tengok video kita orang explore makanan dekat Kuming, bolehlah follow.